sebelum waris nak membahagikan harta si mati yang telah menjadi harta pusaka kepada waris yang berhak, ialah waris mestilah membayar ataupun melunaskan semua hutang-hutang si mati. Pada masa hidup mungkin yang mati tu ayah kita, ataupun ibu kita, ataupun suami, ataupun isteri, ataupun anak-anak kita meninggal dunia lebih dahulu pada kita. Mungkin pada masa hidup dia ada hutang pada orang. Hutang dengan manusia, ya, pinjam duit orang tak bayar, pinjam kat kedai sana tak bayar, hutang kawan tak bayar, hutang adik-beradik tak bayar, hutang ipar dua tak bayar. Itu hutang si mati dengan sesama manusia. Termasuklah hutang si mati dengan Allah Ta'ala. Hutang dengan Allah Ta'ala mungkin dia mampu pergi haji, tapi tak sempat pergi haji. Haji tu kena dibadalkan. Ada hutang zakat yang tak dibayar pada masa hidup. Hutang puasa yang tak selesai diqada. Pernah bernazar, pernah pergi haji umrah, dam yang tak dibayar sampai dah mati dah. Itu semua dianggap hutang si mati dengan siapa? Dengan Allah. Jadi jumhur ulama mengatakan, berdasarkan kepada dalil, ya, Al-Quran dan hadis Nabi, tuan-tuan, sebelum harta pusaka nak dibagikan pada waris, tanggungjawab waris kita ni, tuan-tuan, pastikan segala hutang-hutang si mati. Mungkin yang mati tu ayah kita, ibu kita, kita tolong lunaskan, tolong bayar dengan mengguna harta siapa? Harta si mati. Sebab tu harta si mati ni waris tak boleh gunakan di atas perkara-perkara yang tak wajib ataupun suka-suka hati. Dia mestilah diuruskan menggunakan harta si mati di atas perkara yang wajib terlebih dahulu. Perkara yang wajib ialah selepas jenazah dah dikebumikan, kalau si mati ada berhutang, maka hutang-hutang si mati mestilah dibayar. Mana waris tolong bayar hutang si mati. Waris tolong lunaskan hutang si mati menggunakan harta siapa? Harta si mati. Tapi yang banyak berlaku, tuan-tuan, hutang-hutang si mati tak dibayar. Waris ambil duit si mati, harta si mati, gunakan di atas perkara-perkara yang tak wajib. Tapi yang wajib tu tak diuruskan. Hutang orang tak bayar, hutang kawan tak bayar, ya, zakat dia tak bayar, puasa banyak yang tak sempat bayar qada, ya. Jadi semua tu hutang dengan Allah Ta'ala, wajib dibayar. Waris kena ambil perhatian, tuan-tuan. Sebelum harta si mati nak dibagikan kepada waris, pastikan hutang-hutang si mati telah pun dilunaskan ataupun dibayar.